Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sharifah Nashwa Amara binti Said Hamzah membawakan kepada anda Buletin Skamisi edisi Mac dan April 2026 akan memaparkan rangkuman aktiviti serta program yang telah berlangsung selama bulan Mac dan April di SK Agama Nisibu. Program Qiyam Munajat dan Sahur telah diadakan di Surau Ar-Rahman pada 6 Mac hingga 7 Mac 2026 dengan penyertaan Smart Da'i dari tahun 6. Program ini dianjurkan oleh Surau Ar-Rahman bersama Panitia Pendidikan Islam Skamisi. Aktiviti ini bermula dengan solat tarawih berjemaah, moreh dan aktiviti sebelum mereka tidur. Aktiviti ini bertujuan memupuk amalan kerohanian dalam kalangan murid serta mendekatkan mereka dengan ibadah khususnya dalam suasana Ramadan. Pada 13 Mac 2026, program Khatam Hours Skamisi telah berlangsung di Dewan Sekolah dengan penglibatan murid tahap 2. Para pelajar telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil yang diketuai oleh nakib dan nakibah dalam kalangan guru. Program ini berjaya menyemaikan budaya membaca Al-Quran secara berterusan serta mengukuhkan semangat kerjasama antara murid dan guru. Fattabi'ha wa la tattabi'. Majlis Iftar Jama'i telah diadakan dengan penuh kemeriahan dan keberkatan pada 14 Mac 2026. Program ini turut disertai dengan bacaan tahlil serta solat hajat khusus untuk murid tahun 6. Majlis ini dilaksanakan secara potluck dengan sumbangan daripada guru-guru dan ibu bapa pelajar sekaligus mengeratkan hubungan silaturahim antara warga sekolah dan komuniti. Majlis Ramah Tamah Anjuran PIBG telah diadakan di perkarangan sekolah dengan suasana yang meriah dan penuh kekeluargaan. Untuk laporan seterusnya, kita serahkan kepada wartawan Cilik Skamisi. Muhammad Afiq Iqbal bagi laporan penuh di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Afiq Iqbal bin Zaiful di channel TVPSS Skamisi. Sekarang sedang berlangsung majlis Ramah Tamah Aidilfitri 2026. Jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Fahmi bin Iskandar. Apa yang kamu suka tentang raya ini? Saya suka jumpa kawan-kawan gembira. Apa makanan favorit kamu? Nasi kari ayam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri? Saya Cikgu Azwan, ayah kepada Anggun Jasmin. Apa pendapat Tuan tentang sambutan Ramah Tamah Aidilfitri pada tahun ini? Pendapat saya lah kan, program Ramah Tamah tahun ini lebih meriah, lebih menarik dan lebih menyeronokkan, dan saya rasa sangat gembira tahun ini kerana dijemput sekali lagi bersama-sama dengan ibu bapa lain untuk memeriahkan lagi majlis Ramah Tamah tahun ini. Harap tahun depan kita ada lagi kah tahun depan? Okey. Apakah menu paling best pada tahun ini?
tahun ni saya rasa paling best adalah rendang dan juga ayam goreng. Kuah sate tadi pun sedap. Kamu suka makan apa? Ayam. Oh, okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, boleh perkenalkan diri? Okey, nama Aina Hayati. Saya guru dari SK Agama. Apa pendapat Ustazah tentang sambutan Ramadan Aidilfitri pada tahun ini? Okey, sambutan pada tahun ni sangat menggalakkan. Ramai yang hadir dari ibu bapa, murid-murid, guru. Sangat meriah lah, sangat meriah. Apakah menu paling best pada tahun ini? Untuk soalan ni saya tak ada jawapan sebab semua menu best-best. Dah baik sebab semua best lah. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, boleh perkenalkan diri? Muhammad Zain bin Hasbullah, YDP PIBG SK Agama. Apa pendapat Tuan tentang sambutan Ramadan Aidilfitri pada tahun ini? Alhamdulillah, pada pendapat saya, alhamdulillah sambutan kali untuk tahun ini agak memerangsangkan dan dari segi penyertaan daripada semua cukup memerangsangkan untuk jamuan melebihi daripada target dan melebihi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Alhamdulillah, apapun kerjasama daripada cikgu dan juga ibu bapa amat menggalakkan pada tahun ini. Apakah menu paling best pada tahun ini? Kalau saya menu paling best, semua best sebab ia ada pelbagai. Ada pasta, ada menu raya yang biasa kari, rendang dan sebagainya, ada kuih muih, ada menu yang kita biasa, ada ayam goreng dan sebagainya. Ini semua best. Tak ada mana yang best tapi semua best. Betul? Okey. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri? Saya Haji Maria Haji Musa, Guru Besar SK Agama Sibu. Apa pendapat GB tentang sambutan Ramadan Aidilfitri pada tahun ini? Okay, pada pendapat cikgu, dalam sepanjang kita mengadakan Ramadan setiap tahun, tahun ini nampaknya lebih selesa sebab kita ada dewan terbuka dan dewan tertutup kita ada juga. Jadi dari segi keselesaan kita lebih selesa dan sambutan daripada ibu bapa pun sangat menggalakkan serta mempunyai pelbagai lauk. Lauk pauk, makanan kita ada. Okey. Apakah menu paling best pada tahun ini? Semua best, tak ada tak best, semua best. Terima kasih. Okey. Pada 25 April, kursus kepimpinan Khalifah Cilet telah diadakan melibatkan semua pengawas sekolah, Smart Da'i dan pengawas pusat sumber. Program ini berlangsung di Dewan Ijtimaiyah pada jam 7 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Program ini diisi dengan berbagai aktiviti LDK yang menarik. Melalui kursus ini, para peserta didedahkan dengan elemen kepimpinan, komunikasi serta kerjasama berpasukan bagi membentuk sasiah diri yang unggul. Sepanjang bulan Mac dan April, berbagai program berimpak tinggi telah berjaya dilaksanakan oleh Skamisi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.